Orang suka melihat keindahan as literal, sebagai keindahan semata-mata. Saya melihat keindahan adalah suatu bentuk struggle, hasil titik peluh seseorang dalam jangka masa panjang. Bila kita melihat karya Monet, salah satu karya hebat dia adalah Giverny. Dekat Giverny, is a Monet Garden, water lilies. Jadi bila kita sebagai artis pergi ke sana, sudah tentu kita rasa macam apa yang menarik berada dekat situ sampai orang tergila-gilakan. So bila saya sampai sana, kulasan dia tak masuk akal, kerana Monet Garden ni adalah hasil titik peluh Monet sendiri. Dengan cara olah landscape, tanaman-tanaman pokok, jenis-jenis pokok yang dia import, saya rasa macam semuanya teratur. Memang saya tak imagine lah tempat tu sebegitu indah. Tak pernah terfikir pun nak buat garden. Okay, saya cubalah buat hutan, buat apa, tapi saya rasa soul tu tak ada. Jadi bila saya ke Giverny baru-baru ni, saya rasa macam okay, saya dapat feelkan benda tu. So saya nak buat karya garden. So seperti mana yang kamu akan lihat di pameran saya akan datang, saya eksperimentasi dengan season yang berbeza kerana saya tak boleh pergi sana kerap. Jadi tak sabar. Okey, perasaan tu tak sabar. Jadi saya visualkan sendiri season-season berbeza macam mana. So apa yang saya dapati, saya tak puas melukis garden ni. So sekarang ni saya faham kenapa Monet tak puas lukis garden dia tu. Saya gunakan simbolik rama-rama dengan garden. Memang rama-rama dengan garden ni memang tak boleh dipisahkan. Rama-rama ni adalah simbol kepada kita, dan kita sendiri akan tertarik dengan benda cantik. Dan itulah benda yang akan kita kejar. Tapi orang terlupa satu benda. Bila dia sibuk melihat benda yang indah, dia terlupa setiap keindahan tu adalah hasil daripada titik peluh seseorang, struggle. Dalam karya saya, it's a combination of two. Seni itu keindahan. So apa yang saya lukis adalah benda yang indah. Dan keindahan perlukan satu disiplin yang tinggi. Orang yang tak ada disiplin, dia tak akan dapat konsisten, dia tak boleh maintain beauty tu. Beauty need disiplin, passion, effort. Okay, to maintain beauty pun you perlukan effort. Okay, you nak ada effort, you perlukan disiplin. End up dia akan balik kat disiplin.